Budi bersama dengan Syiha yang melancarkan album yang pertama selepas 1 tahun lebih yang you menunggu akhirnya terhasil juga. Tajuknya Syiha Tajuknya Syiha. Okey, apa yang menyebabkan you rasa tiba masanya sekarang ni untuk melahirkan album, melancarkan album? Sebenarnya saya syukur sangat walaupun setahun setengah, tapi Syiha di antara yang terawal lah mengeluarkan album dalam tahun 5. Walaupun Syiha tak ada rezeki untuk jadi juara Mentor, hanya juara, tapi alhamdulillah dah ada hasilnya sekarang ni. Saya rasa time yang untuk keluarga album ni sangat orang kata bersesuaian lah, sebab Syah pun baru habis daripada kontrak Jalan Cari Makan dan settle ni, dan album Syah pun dah keluar. Jadi masa dia tu memang ngam-ngam. Sudah tiba masanya untuk you mempromosikan album ni. Kau punya. Okey, apa ceritakan sedikit tentang album, lagu-lagu yang ada dalam album ni. Okey, dalam album ni kita ada 5 buah lagu. Salah satunya lagu dalam Final Mentor, Bila Bertemumu, lagu daripada Abang Ajai. Dan 4 lagi lagu tu semuanya lagu baru ciptaan sepenuhnya oleh Kunci Demak. Dalam album ni ada 2 buah lagu yang rancak dan mungkin orang semua macam tak pernah dengar saya nyanyi lagu yang bergenrekan macam ni lah. Punya rancak dia tu nak kata K-pop, K-pop sangat lah, macam rancak catchy song lah. So orang patut dengar dan beli benda ni, baru tahu. Okey, single pertama yang you pertaruhkan yang berkumandang di radio setakat ni? Selepas Bila Bertemumu, Syah ambil lagu Jangan Lagi Jauh sebagai single yang kedua, dan sekarang dia ada dalam carta musik muncul lah. So apa kekuatan album ni yang you rasa peminat-peminat you kena beli? Kena beli sebab dalam album ni semuanya banyak lagu-lagu yang slow ni berkisahkan tentang dia, banyak kisah yang terjadi dalam kehidupan orang lah. Senang. So bila orang dengar boleh menghayati, seorang boleh cepat faham tentang lagu apa yang kita nak sampaikan. Jadi lagu ni kan, saya rasa wajib beli. Patut dengar. Patut dengar baru. Okey, banyak-banyak lagu, 4 lagu. Bukan satu lagu yang you rasa you bawa tu menyentuh hati you. Saya tak boleh. Saya sangat susah nak menyanyi lagu Bilakan Rasa Cinta. Saya tak tahu kenapa. Bila masuk dalam studio memang sangat susah. Mata saya bergenang sampai komposer cakap kau nak nangis, kau nangis lah. Sebab penuh perasaan. Dia punya melodi tu bagi saya sangat indah. Saya suka lagu ni, bersesuaian dengan liriknya. Okey, nyanyi sikit-sikit. Terapung bila cinta tak menentu, menghantui perasaan yang telah kau curahkan padaku. Okey, kepada pembaca Budi.com, wawarkan sedikit. Okey, kepada semua, Syiha harap beli CD Syiha ni yang original, 5 buah lagu. InsyaAllah lagu-lagu semua ni akan memenuhi cita rasa anda, dan Syiha harap sangat anda bagi peluang untuk Syiha untuk menyerlah lagi dalam industri seni suara.